Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita bersama di game eFootball ya. Dan bersama saya Syarul S Gamer. Dan maaf sangat-sangat sebab saya dah lama tak main football ya. Jadi ini first time saya main eFootball dengan voice sound saya. Okay, jadi sorry sangat-sangat sebab dah lama tak main eFootball ni. Sekejap. Okay, sorry sangat sebab dah lama tak main football ni. By the way, saya start dari awal sebab football saya sebelum ni ada problem, kena sawan rasanya. Tak adalah ya, saya terpaksa berlambat ya. Tapi it's okay sebab kita pun dah ada player-player baru kat sini. Player baru, walaupun player lama dah tak ada, tapi player-player baru kat sini pun dah special Sebab apa? Sebab kita ada collaboration dengan Naruto ya. Neymar Junior, Naruto Uzumaki. Dan ni aduh, dah jelas kat sini nampak ni. Obito. Sebelum tu ni. Kalau ini ada Naruto. Ni Naruto. Jadi ini mestilah kan. Mestilah. Sasuke yang apa ni? Takebuso Kubo. Pemain Jepun Sasuke. Takebuso Kubo jadi Sasuke. Neymarnya pula jadi Naruto. Lain macam sini ada Obito atau pemain AC Milan, Christian Pulisic. Pulisic. Ni pula ada Kakashi, Robert Lewandowski, Hataki Kakashi guys. Robert Lewandowski, okey. Ini special guys. Uchiha Itachi guys, Absolute Cinema, Luka Modric. Luka Modric jadi Itachi guys. Jadi lepas ni kita ada Shikamaru, Martin Odegaard. Ni pula Ketua Katsuki, Alexis Salesmakers ataupun Pain. Pain bukan ketua lah. Pain tu bukan ketua sebenarnya. Ni yang paling the best sekali Katsuki. Rafael Leo. Deidara. Dia jadi Deidara lain macam. Dan ini ada player-player baru. Player baru saya dapat. Dari sini juga ada Arif Aiman, player GDT. Siapa tak kenal dia ni saya ada juga dapat player baru. Yelah. Player baru Epic, Andriy Shevchenko. Main Chelsea Jadi permulaan baru saya lagi bersama eFootball. Maaf sebab dah lama sangat tak main eFootball ni sebab yalah, bukan dalam tak main eFootball je. Tapi dah lama jugalah sebab saya tak buat YouTube. Sebab macam nak cakap ya, okey. Sebelum kita selesaikan mini game dulu. Ada kita kena ke mana ni? Okey kiri Okay, forgot. Aduh. Tak dapat pula guys. It's okay. Dah dapat player. Dapat. The chance dia Rahul. Chance dia Rahul. Semua saya dah pernah dapat Rahul guys. Yelah guys, sebab akaun saya ni pun ada problem. Jadi saya terpaksa ulang balik Rugi dah Rahul saya. Tapi lepas kita akan cuba lagi guys. By the way, saya pun ada dapat juga tadi. Masa nak login ada dapat player. Ni dia, Ferran Torres dengan Piotr Zielinski. Dapat lagi guys, Piotr Zielinski. Saya pun dah pernah dapat dengan Piotr Zielinski ni guys. Aduh, rindu pula nak guna dia ni. Dia ni padu juga guys. Ferran Torres. Padu. Ni ada player Jepun saya baru. Saya beli guna nominating contract. Macam guys, kita nak spin dulu ke atau kita nak main dulu? Tak apalah guys, kita main dulu lah guys kita tengok ada event baru sini. Ush. Wow. Aduh, event Naruto dengan Sasuke dah habis Tapi tak apa guys. Sekejap kita cek dulu. Kita pun dah lama tak main ni. Ni ada baru Tapi ni guys, sayang guys, sebab ni saya tak dapat tengok iklan guys. Saya cuba tengok iklan pun tak dapat guys. Dia loading lama, lepas tu tak keluar guys. Error katanya. Action time out. Rugi lah guys, tak dapat. Sebenarnya boleh spin guys, tapi tak apa guys, kita cuba main dulu guys. Ni pun boleh spin. Wow. Dia Drogba. Wow. Siapa Aduh. Rugi kata dapat ni. Play bagus ni guys.
night anniversary celebration. Ini ulang tahun ke-9 football mungkin. Ni guys, ada Rahul guys. Saya dah pernah dapat sebelum ni guys. Aduh, hai rugi pula guys. Football saya masalah guys. Tak apalah. Kita main. Kita teruskan perjuangan kita di football ni. Okay, European Cup Champion. Kita main ni dua guys Ni ada apa je kita berdapat sini Drogba, hush. Drogba lagi. Okay, kita ada 2 kali tadi tu baru bagi sekali. Jadi kita akan tambah lagi 2. Jadi mungkin kita akan tamatkan sekali. Tengok player kita. Ada saya Torres. Dia automatic tapi tak bagus lah. Tak apalah, kita tambah sendiri guys Kita tambah Harry Kane. Apa lagi Okay guys, kita dah susun player kita. Saya pun nak tunjuk sesuatu juga kat korang tentang gol Neymar dengan Sasuke ni. Naruto dengan Sasuke ni lah ada special sikit. Jadi jom kita tengok apa specialnya. Saya dah pernah cuba dah dan best juga kan. Okay, jom kita main. Kita regular. Okay, tengok kita dapat tim apa. Matchmaking in progress. Sasuke frontal PSV. Okay, bagus. Boleh guys sorry saya guna club Kawasaki sebab saya tengok kan event Naruto kat Jepun. Naruto mesti ada club Jepun kan. Sebab tu saya buat club Jepun. Leaf Valence Stadium. Ni stadium buatan saya Tengok saya dah beli semua kelengkapan dia. Boleh guys, boleh. Kita boleh start main. By the way ni captain dia saya pilih Neymar guys. Okay, jom kita start main. Kita dah pilih Neymar sebagai captain. Sebab Neymar kan Naruto MC main character, mestilah kita kena pilih jadi captain. Okay guys, Kawasaki frontal versus PSV. Aduh, tadi tak lepas pula saya. Lupa saya tunjukkan tu. Apa tu? Dalam poster Naruto tadi. Tim 7. Tu dah ada kat bawah tu. Tapi tu ramai-ramai. Kalau tadi poster paling panjang tu ada Naruto, Sasuke, Sakura. Okay, jom kita start main. Okay, kita buat Lionel Messi. Okay, kita try gol Lionel Messi dulu guys. Bandai. Aduh, sempit sangat guys. Sempit. Boleh. Nice. Kita bersih. Failure. Neymar. Aduh, sorry. Silap. Tackle. Ambil kau. Okay, tengok guys. Neymar. Let's go guys. Naruto Shippuden. Naruto sebagai push. Rasengan. Padu guys. Padu. Itulah guys yang saya nak tunjuk kat korang guys. Efek gol Sasuke. Naruto. Pong. Ingat tak gol tadi? Siap ada animation dia Padu. Memang kena lah guys. Kalau Neymar ni saya tengok kebanyakan ni memang jadi duta e-football lah guys. Kebanyakan tengok duta. Dia paling banyak aktif dalam e-football lah guys Messi sekarang dah macam jarang lah. Okay, kita tengok Sasuke pula guys. Dah. Aduh, out pula. It's okay. Santai dulu bos. Okay. Mantap. Ferran Torres. Tapi busuk kubur kat sini guys. Aduh, belakang tak apa. Kita pas kat Pain. Pain. Ini kalau sepak ni. Sasuke. Nice. Chiori. Tak sempat pula. Aduh guys. Pin tak tendang. Saya mula nak tendang Pin sebab mula saya tengok kami kubur dah ke depan. Tadi saya pun pas kat. Yalah. Push. Kamera dia punya rakaman kamera. Aduh guys.
Mantap, mantap, mantap. Next tak siapa lagi? Nak Naruto lagi? Oh, boleh je. Sekejap. Kita main regular dulu lah guys Aduh. Sabar. Aduh. Ah. Tak dapat. Sorry. Nice. Okay. Togok omen dah. Sikit lagi. Hai. Alah, sorry. Keluar. Okay, jom sambung. Aduh. Skill. Push nama. Nice. Aduh, terlebih pula. Sabar. Metaskovic, Raya Flamingo. Boleh main pas keeper guys. Geram tu saya. Trickle pula. Aduh. No. Aduh. Nasib baik tak tertackle tadi. Saya nak tackle pula. Risau sangat dah. Aduh, hai. Nasib baik tak masuk. Nervous saya. Kita main to main. Saya suggest. Aduh, pakai jauh pula. No. Nice. Counter attack. Messi. Pendai. Mr. Pulisic. Obito. Mantap Obito. Aduh, tak sisi kau jahat. Aduh, Mr. Pulisic guys. Nice, mantap Obito. Main regular pun mencabar juga Yelah, dah lama tak main kan. Kalau korang tahu, saya dulu pernah menang top player. Tak tipu guys, betul guys. Saya pernah main top player, menang guys, 2-0 lah. Tapi sekarang nak main top player pun macam ada takut-takut lah. Okay, mantap. Nice. Gol last minute. Kakashi. Kok Kakashi. Aduh. Sorry. Tak dapat pula. Tak apa. Aduh. Neymar. Naruto. Nice. Lagi sekali guys. Naruto Uzumaki. Lagi Mushiro. Tus. Rasengan. Aduh. Tak sangka pula guys. Celebration bola pun dibuat collaboration dengan Naruto Naruto Uzumaki dengan Naruto Shippuden. Lain macam guys, Okay. Buang masa, kita kena selesaikan event ni. Kalau tak sempat mungkin saya akan buat video lain, video yang next part ni. Okay, half time guys. 4-0. Boleh. Regular pun saya boleh bantai 15-0. Jangan belakang sangat guys. Okay, jom kita sambung second half. Nice, Take Fusokobo. Sasuke. Aduh, Sasuke. Tak dapat guys. Sikit gitu. Jangan tolong pula kat situ. Kalau dia dapat bola pun mesti offside tu. Okay. Pain ambil corner kick guys. Sepak. Van Dijk. Messi. Mantap Messi. Dah dekat tu kita sepak lah guys Tak payah nak pilih-pilih orang. Van Dijk tak mau. Aduh. Mantap. Ini sih 5-0. Sangat senang kalau di regular. Belum cuba kat profesional lagi. Profesional top player. Mungkin kalau zaman prime saya boleh lah. Main top player pun saya boleh bantai. Tak apa. Ya.
Tapi betul guys, saya pernah bantai top player guys. Bagi saya waktu tu macam senang je. Yalah guys, zaman-zaman dulu kita main waktu tahun bila? Tahun dalam 2004 salah saya. Nice. Remy, apa tak nama dia tadi? Tak pasal. Aduh. Messi tackle. Nice. Kubo, tak apa. Kita pas. Kubo. Saya sebut nama dia ni Kubo guys. Nama Jepun lah. Player Jepun. Sasuke. Mantap Sasuke. Mantap. Chidori. Hancur padang tu. Sasuke nya dengan masih penuh aura lagi Tengok guys. Push. Saya belum training di skill je lagi guys, tapi seolah-olah macam dah ada skill Kubo ni. Kaki Fuso Kubo. Dia punya macam apa tu nak panggil apa? Double touch ni Aduh tak tahu betul ke tak. Okay, 6-0. Boleh. Ini dah boleh sangat dah ni. Nice. Ferran Torres. Aduh. Orang lepas. Dia buat masalah. Ferran Torres. Itu dah dekat tu. Dia pergi ke belah atas. Ferran Torres. Macam mana ni Ferran Torres? Nak main kat Barcelona ni. Nice. Ferran Torres. Mantap. Aduh. Dah tua juga Ferran Torres ni. Ferran Torres. Wow. First time guys. Sampai saya tekan tadi guys. Kalau tak memang tak dapat dia orang ambil gambar kat situ guys. Mantap guys. Tu apa patung-patung. Saya beli juga patung masa event apa nama dia? Ferran Torres. Saya beli masa event Naruto tu guys Dah habiskan semua duit saya tu. Sebab yelah cukup kan tu. Ada Susanoo Sasuke tu. Perfect Susanoo. Travel lah. Mantap guys, mantap. Gandengan antara kat situ ada gandengan antara Naruto dan Sasuke. Kurama bersama Susanoo. Nice. Ferran Torres solo. Pas. Aduh. Kubo. Dia pula masalah. Jangan salahkan dia guys. Dia Sasuke guys. Kalau dia ada api saya. Kena Chidori. Aduh. Tadi boleh pula. Aduh. Apalah. Buat bola keluar. Okay. Aduh. Pen, kau bagi bola macam mana Pen? Rafaelio. Aduh. Asal jauh sangat pula dik. Player. Ismail Saibari. Tak. Kita pas keeper. Santai. Aduh. Silap. Aduh. Up. Ferran Torres. Kubo. Kubo. Chidori. Apa tengok. Okay, sekarang kita nak hat-trick Neymar pula. Kita nak hat-trick Naruto. Aduh, cukup tak Apa poli masak ni? Aduh. Apa poli masak kita nak hat-trick Neymar. Aduh. Neymar. Kau boleh Neymar. Aduh. Neymar. Dah 6 minit. Dah 6 minit Neymar. Tahu nak rasa shuriken. Aduh guys. Sorry Neymar tak dapat. Nampaknya man of the match kat sini untuk kali ni ialah Sasuke guys Terbukti kalau Sasuke tu
layak sebenarnya jadi man of the match sebab dia handsome. Tachi. Neymar. Aduh, Ferran Torres pula. Aduh. Kubo. Takefuso Kubo guys. Sasuke memang hebat guys. Aduh, Sasuke. Kubo. Aduh, Naruto. Tapi dia jadi Hokage guys. Sebab tu dia hebat guys. Okay. Dah, satu je. Oh, ada lagi. Oh, mantap guys. Berapa lama dah tunggu ni? Event dia when naik anniversary celebration. Tak boleh now. Boleh lah, lama juga lah. Okay, satu game kita selesai. Kita akan selesaikan lagi satu game. Dan kali ni kita mesti Neymar mesti MVP guys. Okay, kali ni kita tambah tak apa lah guys. Okay, Ferran Torres ni kita tukar ni guys. CR7 guys. The GOAT guys. Okay. Club kita salah tekan pula. Club kita masih sama. Sekejap, saya tukar club dulu. Okay guys. Kita dah tukar club Machida FC Machida Zelvia. Okay. Jom kita main. Kita dapat kat mana? Oh, Inter Milan guys. Oh, mantap. Inter Milan guys. Oh. Club Inter Milan Federico Di Marco guys. Oh, padu. Ada rating kat sini ke? Aduh. Sekejap, captain macam biasa lah guys Mesti Neymar. Sebab Neymar sini. Sebab saya tengok special juga guys. Football ni dia ada special. Naruto pun dia buat collaboration guys. Tak sangka anime perang-perang dia buat collaboration. Padu lah guys Okay, aduh, kita tunjuk pula. Oh, lah kan. Sebab tu kan stadium dia kan stadium ni. Dia tunjuk tak apa. Okay, jom kita main. Sabar. Okay, kita gol Cristiano dulu guys. Cubaan jauh. Cristiano Ronaldo. Oh, hampir guys. Cristiano Ronaldo boleh guys. Cuba jauh guys. Tapi pula guys. Kena tepi pula dengan keeper. Okay, Payne ambil corner. Neymar Junior. Aduh. Okay. Kubo. Dah. Kubo. Cukup. Kau dah. Aduh. Hey. Alah pula. Bolanya kat situ. Kita pula kat situ. Push. Oh. Padu guys. Div. Ronaldo. Neymar. Mantap. Ding. Oh, Rasengan. Smooth guys, bagus kan Neymar ni guys. Belum training lagi pun. Dia dah training dah. Cuma saya tak ada tambah apa-apa skill pun. Tapi smooth, lancar guys pergerakan dia guys. Saya pun belum beli coach. Tengah kumpul duit nak beli coach ni. Thuram. Andy Diouf. Alamak, lag pula. Nice, mantap Tachi. Kita Pulisic. Aduh. Kamordik. Messi. Neymar. MVP Neymar. Neymar. Push. Itu kalau silap sikit tu masuk tu. Tak pun dia biasanya on goal lah. Nice. Aduh, nice. Mantap. Van Dijk. Aduh. Saya kalau ikutkan tadi tu saya nak hat-trick Neymar dengan hat-trick Kubo guys. Tapi itulah Neymar tak dapat pula saya buat hat-trick. Sebab campur dengan golnya yang lain-lain tu kan. Messi, Ferran Torres semua tu.
Aduh. Value. No, no. Aduh, lambat lah. Sorry. Okay, bola terus. Neymar. Oh, Value. Okay dah cukup. Chip ball chip ball dihantar daripada Messi dan disempurnakan oleh Neymar Junior. Mantap. Okay. Boleh 2-0. Aduh. Kita pas jauh. Itu bukan pas jauh tu. Aduh, sila. Aduh. Oh, lama. Nice. Risik. Kisano. Neymar. Kejap. Aduh, Neymar kemana guys? Nice, mantap. Aduh. Kenapa kau pusing tadi? Aduh, Sarul. Tak apa, masa ada can. Let's go. Tak boleh lah guys. Kena buat clear juga lah rasanya. Aduh. Tapi fake asal shuriken tu buatkan saya nak cuba lagi guys. Itulah sebabnya saya cuba lagi. Best guys. Tak apa. Aduh, Neymar. Bolehlah Neymar. Kalau rasanya macam nak MVP, nak buat Kevu Sukubo hat-trick lagi guys. Patutnya kena digandingkan dua orang tu guys. Kan dah lama Naruto Sasuke. Dia orang kan saingan terhebat. Best rival in the anime's era. Betul tak? Aduh, kurang asap. Aduh, tinggal apa tu? Aduh, Augusto. No, Marcus Surau. Kau pergi mana kini? Kau pergi mana? Aduh, kipernya. Alahai. Kau ke situ, dia ke sini. Alah, kiper. Masa untuk counter attack. Allah. Serio. Aduh, tak apalah. Tak apa. Masa ada can. Neymar dah dapat 2 gol. Sorry Kubo, saya tak dapat buat awak bersaing dengan Naruto ataupun Neymar. Sorry lah Sasuke. Sorry sebab saya tak dapat buat awak bersaing dengan Naruto. Sebab Naruto itu orang kuat, jadi dia tak mungkin ada saingan yang walaupun Sasuke tu persaingan dia juga. Aduh. Ada block. AI sendiri pun nak cuba dari jauh padu juga AI ni. Walaupun Sasuke tu dia punya rival terbaik dia, tapi terpaksa lah Naruto kena jadi MVP untuk match ni. Neymar. Itu. Aduh. Sorry. Salah. Barela.
Jangan pas sini. Mantap 82 minit guys. Langsung tak sempat guys. Nak hat-trick Kubo. Tak apa guys. Kita dah hat-trick Neymar pun dah cukup guys. Aduh, jadi 1 match untuk hat-trick Takefusa Kubo, satu match untuk hat-trick Sasuke, 1 match untuk hat-trick Naruto guys. The Child of Prophecy. Oh. boleh. Aduh, tak dapat pula. Mana pula tu? Hai. Alah. Sorry. Tap. Wow. Aduh. Sakit. Mantap. Pain. Aduh. Jangan main gaya kau. Main gaya dia guys. Kubo. Bukan kubo. Tak boleh juga guys. Aku geram juga. Aduh. Tak apa. Nice. Neymar MVP guys. MVP. Mantap Neymar. Nice. Ya, objektif 2 times. Mantap. Boleh. Aduh. Hat-trick score. Nice. Kirakan Naruto dah hat-trick, Sasuke dah hat-trick lah guys Okay lah. Fair. Adil. Maksudnya tadi? Oh, dapat. Oh. Kita dapat yang bahagian teori. Oh, dapat. Kita dapat 2 lah mana guys. Menarik. Separuh dekat bahagian mission, separuh dekat bahagian situ, separuh lagi dekat bahagian bawah sini. Apa tu event? Sini mission, event, tak tahu macam nak sebut dia. Tapi it's okay guys, kita dah dapat hat-trick 2 legenda Naruto. So, sampai situ saja video kita pada hari ini. Mohon maaf sangat-sangat sebab dah lama tak upload video. Jadi hari ini saya akan upload video. Semoga korang semua terhibur dengan video saya. Dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share kepada orang-orang terdekat, kawan-kawan terdekat. Jumpa lagi next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.